Ni kat mana ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang di channel saya, Raiman Don. Nama saya Muhammad Raiman. Tajuk saya hari ini adalah Cameron Centrum. Kalian sudah beberapa minggu dah Ryan tak buat video disebabkan oleh beberapa perkara yang tidak dapat dielakkan. Cuti sekolah telah pun hampir ke penghujungnya dan Ryan tidak dapat bercuti jauh disebabkan oleh tugasan mami di pejabat dan juga papa berurusan dengan beberapa tokoh di utara dan di pantai timur. Namun begitu, papa dan mami mengambil sedikit masa terluang untuk membawa Ryan bercuti di beberapa buah tempat dan insyaAllah Ryan akan masuk di video-video Ryan nanti. Di video kali ini Ryan nak paparkan perjalanan Ryan untuk ke suatu tempat yang pertama kalinya Ryan kunjungi. Bertempat di Cameron Highland, Pahang, terdapat sebuah pusat beli belah baru yang menjadi tarikan pelancong kerana keunikannya sebuah bangunan di Eropah atau di Jepun. Semasa Ryan ke situ, jamnya teruk sangat sehingga kan memakan masa berjam-jam dari Semban ke Cameron Highland. Namun begitu, suasana tenang, aman dan damai menyebabkan Ryan rasa gembira dan dapat mengunjungi tempat baru. Jom kita saksikan video ini sama-sama. Ya, kalau tak dia kan. Perjalanan kali ini yang mengambil masa amat lama. Ini disebabkan cuti panjang dan sambutan raya haji. Kenderaan berbaris panjang menaiki bukit menuju tanah rata. Meninjau sebahagian dari gerai-gerai di tanah rata. Kalian sekarang ni Ryan kat tanah rata sebab jam sangat. So jadi kita tak dapat pergi bincang lah. Masih terasa suasana sejuknya walaupun tengah hari. Berjalan di sekitar pekan tanah rata. Wih, jangan tengok dia. Ya, yang kita balik malam. Sebagaimana biasa, pelancong berjalan mencari tempat-tempat makan. Ryan tiba di gerai-gerai yang menjual makanan, pakaian, kuih-muih dan buah-buahan. Ramai pelancong luar membeli barangan di sini. Kami tak singgah makan di sini kerana nak terus ke sentrum. Perjalanan ke sentrum. Pemandangan yang indah melalui hutan tropika dan padang golf. Jalan agak kecil dan kenderaan berbaris. Kami menghala ke Bincang. Sampai di sentrum. Sebuah mall terbaru di Cameron Highlands.
Seni bannernya menyerupai bangunan di Jepun dan Eropah. Ada hotel, kedai berbagai jenis produk dan juga kedai makan. Makanan Melayu, Cina, Barat dan Jepun. Terasa suasana seperti bukan di Malaysia untuk mengunjung pertama kalinya. Tempat yang tenang dan merehatkan. Ada hotel yang elok di sini. Mungkin Ryan akan menginap di sini di lain waktu. Pasti mall ini akan menjadi daya tarikan pelancong ke sini. Jika ke Cameron Highlands, pastikan anda datang ke sini. Bas daya tarikan kepada kanak-kanak. Tempatnya sejuk dan banyak tempat untuk duduk beristirahat. Semakin malam, suasana bertambah cantik dan deretan lampu-lampu. Di video yang akan datang, Ryan akan paparkan beberapa tempat yang Ryan kunjungi dan juga tempat-tempat yang Papa pergi di mana sewaktu dia menjalankan tugasannya. Nah, itu je lah video saya kali ini. Okey, sekarang jangan lupa subscribe, tekan lonceng, apa like, share ke kawan kalian ya. Okey, so jangan lupa tengok reminder lagi ya. Okey, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jumpa di next video.